Okey, baik cikgu. Cikgu Mazila, apakah ucapan Hari Guru dari cikgu? Ucapan cikgu. Ya. Okey, sempena Hari Guru tahun 2026 ini, cikgu nak mengucapkan selamat Hari Guru pada kawan-kawan semua, pada anak murid terutama sukses, jangan nakal-nakal, kena rajin-rajin tau. Okey? Guru Bitara, Nadi Negara. Okey, belajar rajin-rajin. Terima kasih cikgu. Okey, baik cikgu Idrus. Apakah ucapan Hari Guru dari cikgu yang paling handsome, smart dengan kacak? Wah, payah tu nak jawab tu. Okey. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, kalau untuk yang ni, saya ucapkan selamat Hari Guru lah untuk diri saya sendiri. Terusnya kepada rakan-rakan yang berada di Gombak dan seluruh Selangor, dan tak lupa juga yang berada di seluruh negara. Ucapan saya, sambutlah Hari Guru dengan rasa hati yang gembira dan tenang. Guru Bitara Negara Sejahtera. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey tak? Okey cikgu. Apakah ucapan Hari Guru daripada cikgu-cikgu? Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru sukses. Kerja rajin-rajin, datang kerja awal dan jangan stres-stres. Puan Nurul? Okey, saya ada serangkap pantun ya untuk kawan-kawan. Kain songket tenunan indah, cantik dipakai sepanjang zaman. Guru mengajar tanpa lelah, jasamu dikenang zaman berzaman. Okey, selamat Hari Guru semua. Semoga sihat sokmol Sini. Saya nak tanya daripada cikgu-cikgu, apakah ucapan Hari Guru daripada cikgu-cikgu semua? Okay, dari kami bertiga Ya. Okay, once a teacher is always a teacher. So apa-apa saja yang kami buat sebenarnya demi anak bangsa. Okay, so janganlah rasa tertekan sangat. Cikgu semua sayang dunia akhirat, sayang sebagai anak-anak. Okay, so we hope you are doing the best for your future. Okay. Syabas, saya nak ucapkan syabas kepada semua cikgu-cikgu, bukan kat sini je, kat Malaysia semua cikgu-cikgu, you have done a very good job. Okey, ingat semua anak murid, apa yang cikgu buat semua untuk anda semua. Kami sayang semua anak murid kami. Okey? Marah tak bermaksud benci. Tegur kerana sayang untuk membina masa depan korang. Okay, so all the best teachers and pupils. Okey, baik cikgu Mazalina dan cikgu Rizatul. Apakah ucapan Hari Guru daripada cikgu-cikgu yang paling wow, paling diva dan paling gorgeous? Cikgu Yana. Okey, mengajar dengan ilmu, mendidik dengan kasih dan sentiasa gorgeous dalam setiap langkah. Selamat Hari Guru. Okey, ucapan cikgu pada Hari Guru ni Ingat, guru adalah ibu bapa murid yang kedua. Segala ilmu yang dicurahkan oleh guru, hargailah. Tak kira lah mana-mana guru di Malaysia ataupun di dunia ni, hargailah jasa baik guru, kerana guru sentiasa di belakang kamu demi kecemerlangan kamu di masa akan datang. Guru sentiasa akan mengajar murid adab dan akhlak. Yang mula-mula sekali guru akan mengajar kamu di sekolah ialah disiplin, dan yang kedua baru akademik. Tanpa disiplin, akademik takkan berlaku dengan baik, takkan berjaya dengan baik. Walaupun sepandai budak, sepandai mana murid, kalau adab tidak ada, disiplin tidak ada, huru-hara akan berlaku dalam dunia. Okey, baik Puan Pengetua, apakah ucapan daripada Puan Pengetua yang paling kebabom? Kebabom Ya. Kebabom. Seronok jadi cikgu. Dia apa yang kita buat jadi pahala, saham akhirat. Dan bila budak menjadi, setelah kita mendidik tu, kepuasan hati tu memang tak boleh nak diungkapkan lah. Itu je lah. Okay, terima kasih. Selamat Hari Guru kepada guru-guru sukses dan seluruh dunia. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya nak Ustaz berikan sepatah dua kata untuk ucapan Hari Guru yang paling macam Yang paling macam Ya. Baik. Selamat Hari Guru, selamat Hari Guru, selamat Hari Guru SMK Sri Kundang, selamat Hari Guru. Okay, Assalamualaikum, saya Ustaz Abdul Jalil Hanafi. Saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan terima kasih juga kepada guru-guru yang pernah mengajar kami, tak pernah kenal erti penat, lelah, dan sudah pasti ada pengorbanan ya
dan kesemuanya itu insya-Allah menjadi jariah buat kita semua. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Guru, terus berbakti hingga ketitisan nafas yang terakhir. Selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Selamat Hari Guru. Okey, saya nak cikgu berikan ucapan Hari Guru daripada cikgu yang paling cute. Selamat Hari Guru kepada seluruh guru seluruh Malaysia, warga Skuses. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru.